Jadi kita di sini di hadapan saya ni, kamu datang di sini dengan pelbagai tujuan dan niat. Kamu datang dengan pelbagai tujuan dan niat. Mungkin ada dengan niat sendiri datang untuk belajar agama, masya-Allah, nurun ala nur. Tetapi mungkin ada yang datang kerana faktor lain, tujuan lain. Ayah suruh, mak suruh sebab nak tiru. Oh, ada jiran, masya-Allah, jiran tu dia seorang hafizah sangat hebat. Kepribadian dia sangat saya suka. Saya pun terkesan, saya pun nak belajar juga. Mungkin. Ataupun mungkin ada yang mana kurang baik di pengajian akademik, mungkin nak cuba dalam pengajian agama, mungkin baik. Ataupun mungkin dalam kalangan ramai-ramai ini yang datang kerana dipaksa, disuruh, pelbagai niat, pelbagai tujuan. Jadi apabila kita dah datang sini, segala tujuan-tujuan yang tak betul tu kita kena perbaiki. Yang mana aku datang sini belajar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Aku datang belajar untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada ilmu yang paling baik melainkan ilmu Al-Quran. Tidak ada ilmu yang baik melainkan ilmu Al-Quran. Jadi jangan kita sia-siakan peluang ni. Nabi SAW dibedah dada sebelum menerima wahyu di Gua Hira. Baginda SAW dibedah dada dulu. Bedah dada. Kemudian hati baginda SAW diletakkan di dalam bekas emas, dibasuh dengan air Zam-Zam. Kemudian setelah, kalau kita kata zaman sekarang teknologi ni bypass lah, dia letak hati baginda SAW dalam bekas emas, bejana emas, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Lepas basuh dengan air Zam-Zam, barulah letak balik dalam dada baginda SAW. Lalu turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama. Jadi sebelum turunnya Al-Quran, dada baginda SAW dibedah untuk mempersiapkan diri baginda menerima Al-Quran. Dia bukan benda yang kecil, tapi benda yang besar. Mukjizat Al-Quran ni perkara yang besar, menyebabkan perlu membuat persediaan rapi dulu sebelum menerima. Lepas dah basuh dah hati baginda, tapi turun je ayat, Nabi SAW tak boleh nak baca. Apabila malaikat Jibril AS suruh Nabi baca, Nabi tak boleh nak baca. Ni dah basuh ni, bayangkan kalau tak basuh. Kalau tak basuh hati tu bagaimana situasi, suasana baginda. Lepas dah basuh hati dengan air Zam-Zam pun, ketika malaikat Jibril AS meminta baginda membaca 5 ayat pertama, tetap baginda tak boleh nak baca kerana beratnya Al-Quran. Dalam surah Asy-Syu'ara juga Allah Ta'ala ada sebut, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. 5 sifat yang Allah Ta'ala bagi tahu tentang Al-Quran. Kenapa saya cerita ni? Saya nak kamu sedar, saya nak kamu rasai, saya nak kamu feeling. Pengajian yang kamu belajar ni adalah pengajian yang terbaik. Tidak ada pengajian yang terbaik daripada pengajian agama. Yang pertamanya, Al-Quran ni wa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran ini diturunkan daripada Allah Ta'ala, Tuhan kepada sekalian alam. Jadi Al-Quran ni Allah Ta'ala kata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 tadi, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan sekalian alam. Jadi apabila penghantar mesej-mesej yang dalam Quran itu adalah Allah sendiri, datang daripada Allah Ta'ala, maka apakah yang lebih baik daripada itu? Siapakah yang lebih tinggi, lebih agung, lebih hebat, lebih mulia daripada Allah SWT? Disebabkan Al-Quran itu datang daripada kalam Allah sendiri, maka Quran tu jadi hebat. Quran tu jadi hebat kerana datang daripada Allah Ta'ala sendiri. Nazala bihi ruhul amin. Pertama. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril AS, dikenali sebagai ruhul amin. 2. Dalam ramai-ramai malaikat, ketua para malaikat adalah Jibril AS. Mula-mula dah special dah Quran ni, Allah Ta'ala sendiri yang turunkan. Yang kedua pula melalui perantaraan malaikat yang paling baik, yang malaikat yang ketua lah kepada semua malaikat. Jadi di situ dah 2 kelebihan. Ala qalbik. 3. Dahlah daripada Allah Ta'ala.
melalui perantaraan Jibril alaihissalam, diturunkan pula ke atas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad iaitu Nabi Sayyidul Mursalin, ketua kepada nabi-nabi rasul-rasul yang lain. Jadi apabila betapa spesialnya, istimewanya Al-Quran, jadi belajar Al-Quran tu adalah satu benda yang bukan kita kata sebab tak ada pilihan aku belajar tahfiz. Tidak, tak boleh, salah kalau kamu kata aku belajar Quran, belajar madrasah sebab ini pilihan terakhir. Tidak. Sepatutnya pengajian Quran ni mestilah dijadikan pilihan yang mula-mula sekali, pilihan yang penting, pilihan yang pertama. Sebab anak aku hebatlah, aku hantar dia di madrasah. Dalam ramai-ramai anak, yang ni yang paling solehah, aku hantar dia di madrasah. Dalam ramai-ramai anak, dialah yang paling pandai, aku hantar dia ke madrasah. Dalam ramai-ramai anak, dialah yang paling baik, paling rajin, paling hebat, aku hantar dia ke madrasah. Jadi sepatutnya pengajian Al-Quran ataupun pengajian di madrasah ni dipelajari oleh orang yang paling terbaik, dari kalangan pelajar-pelajar yang paling terbaik. Bukan pelajar-pelajar yang bermasalah, atau bukan pelajar-pelajar yang paling malas, ataupun bukan juga pelajar-pelajar yang paling gagal dalam pengajian akademik. Tidak. Tapi sepatutnya pengajian Al-Quran ini dipelajari oleh pelajar yang paling hebat. Dan saya yakin, Masya Allah, di hadapan saya ni adalah pelajar-pelajar yang terpilih, pelajar-pelajar yang paling hebat, pelajar-pelajar yang paling baik, rajin dari kalangan adik-beradik kalian semua, yang mana menjadi harapan ahli keluarga, mungkin keturunan, mungkin ahli kampung kamu, mungkin dalam kampung kamu seorang je belajar agama. Jadi kamu ni adalah pilihan. Kamu ni adalah orang yang terpilih, yang dipilih dari kalangan ahli keluarga kamu, mak ayah kamu, dan hantar kamu ke madrasah untuk belajar agama. Kenapa? Kerana orang yang terbaik sahaja layak belajar Al-Quran. Betapa hebatnya pengajian agama yang kamu belajar ni. Walaupun kamu rasa tidak ada nilai, tetapi hakikatnya nilai belajar agama itu adalah sangat tinggi. Jelas faham ni pelajar? Ya. Jadi kelebihan ilmu tu, malah Allah Ta'ala juga kata dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat orang beriman dan orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, darjat mereka lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Jadi ketinggian ilmu, ketinggian darjat adalah melalui parameter, melalui kayu ukur ilmu ke tidak. Kalau ada ilmu, maka kamu tinggi darjat kamu di sisi Allah SWT. Jadi kita datang ke madrasah, kita datang untuk belajar agama, maka sama-samalah kita cuba muhasabah balik.